mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, siapakah dalang yang ingin menjatuhkan Tunku Mahkota Johor dalam revolusi Harimau Melaya? Saya akan mengupas isu ini dengan lebih berhati-hati agar tidak timbul sebarang fitnah. Mari kita lihat dahulu video tersebut. Memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. The main target ni saya. Jadi, untuk attack saya directly tak boleh. Pihak-pihak tertentu terpaksa attack JDT, terpaksa attack Liga, terpaksa main naratif dan sentimen pasukan kebangsaan. Sebenarnya saya. Tahun 2025 telah menjadi titik perubahan penting dalam lanskap bola sepak Malaysia apabila Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim melangkah ke hadapan dengan membawa agenda transformasi besar-besaran ke dalam skuad Harimau Melaya. Usaha ini bukan sekadar perubahan kosmetik, tetapi satu revolusi menyeluruh dari akar umbi sehingga ke peringkat antarabangsa. Namun sebagaimana yang sering berlaku dalam mana-mana gerakan reformasi yang radikal, pasti akan wujud pihak-pihak yang tidak senang duduk. TMJ tidak asing dalam dunia bola sepak tempatan. Kejayaan luar biasa Johor Darul Takzim FC di bawah kepimpinannya menjadikan beliau simbol kepada kemajuan dan profesionalisme dalam bola sepak moden. Maka apabila beliau tampil menawarkan kepakaran dan struktur JDT kepada pengurusan skuad kebangsaan, ramai melihat ini sebagai peluang keemasan untuk membebaskan Harimau Melaya dari dibelenggu ketidakcekapan yang telah berakar umbi sejak sekian lama. Antara perubahan besar yang dilakukan termasuk pengambilan barisan kejurulatihan antarabangsa dengan KPI yang jelas, audit dalaman terhadap struktur Persatuan Bola Sepak Malaysia, penghapusan budaya pilih kasih dalam pemilihan pemain dan pelaburan dalam sains sukan serta teknologi analitik permainan. Namun setiap perubahan drastik pasti mengundang rasa tidak senang dalam kalangan mereka yang sudah sekian lama selesa dengan sistem lama. Di sinilah persoalan tentang dalang mula timbul. Jadi persoalannya, siapa yang rasa terancam? Saya akan jelaskan secara terperinci. Antaranya adalah kartel dalam pentadbiran sukan. Sejak sekian lama, bola sepak Malaysia dikawal oleh sekelompok individu yang melihat sukan ini sebagai medan pengaruh politik dan sumber pendapatan mudah. Mereka tidak senang apabila TMJ mula mempersoalkan sistem tender peralatan sukan, kontrak siaran langsung dan penajaan. Yang kedua, jurulatih dan bekas pemain tertentu. Segelintir individu yang pernah mendominasi sistem pembangunan pemain merasa terpinggir dengan pendekatan moden Tunku Ismail. Mereka melihat kejayaan dan penilaian prestasi itu sebagai gimmick yang mencabar kepakaran lama mereka dalam sistem bola sepak. Media sosial dan troll berbayar juga boleh dikaitkan. Beberapa akaun media sosial yang dahulunya menyokong skuad kebangsaan mula memainkan naratif negatif terhadap Tunku Ismail. Dakwaan seperti JDT bayar pengadil, mencuri pemain negeri lain untuk niat melemahkan pasukan lain, meletakkan JDT sebagai alasan mengapa Liga Malaysia menjadi semakin sendu dan tak best, sering dijadikan bahan serangan. Namun pemerhatian mendalam mendapati akaun-akaun ini menerima dana iklan dari entiti yang tidak diketahui. Politikus dan penjawat tertentu juga tidak pasti ada yang tidak senang dengan Tunku Ismail. Dalam sistem di mana sukan dan politik sering bersilang, TMJ dilihat sebagai figura yang sukar dikawal. Beliau bersuara lantang, tidak bergantung kepada dana kerajaan dan sering mengkritik kelemahan pengurusan. Ini menjadikan beliau sasaran kepada mereka yang mahu memastikan institusi sukan kekal di bawah pengaruh politik. Strategi menjatuhkan TMJ sangat licik dan sudah terancang kerana cubaan untuk menjatuhkan TMJ tidak berlaku secara terang-terangan. Ia dijalankan secara licik seperti pembocoran dokumen dalaman kepada media tertentu bagi mencetuskan kontroversi. Seperti contoh penghantaran memorandum palsu kepada AFC dan FIFA kononnya atas nama kebajikan pemain. Perang psikologi ke atas pemain-pemain JDT yang mewakili negara dengan tujuan melemahkan moral pasukan.
Apa yang lebih membimbangkan ialah adanya laporan dalaman yang menyebut tentang campur tangan pihak luar negara dalam usaha kepentingan tertentu di sebalik pelantikan jurulatih asing. Penyokong adalah tiang kekuatan Tunku Ismail. Walaupun berdepan tekanan dari pelbagai sudut, TMJ masih menerima sokongan padu dari penyokong akar umbi. Rata-rata peminat bola sepak Malaysia kini sudah celik dan menolak politik bola sepak yang memualkan. Mereka mahukan keputusan di atas padang, bukan drama di belakang tabir. Persoalan yang perlu kita fikirkan bersama ialah siapa sebenarnya yang takut? Adakah mereka takut kepada kegagalan atau sebenarnya takut kepada kejayaan TMJ yang bakal membuka pikung sistem lama? Revolusi Harimau Melaya ini bukan sahaja tentang bola sepak, tetapi tentang keberanian, ketelusan dan masa depan sukan Malaysia. Selagi rakyat berdiri bersama pembaharuan yang dilakukan oleh Tunku Ismail, dalang-dalang ini hanya mampu bersembunyi di sebalik bayang-bayang kepalsuan.